Semalam ada beli ayam Baker Cottage black pepper. Jadi kalau kita nak panaskan balik nanti dia kering. Jadi kita nak buat sos hari ni dan kita akan bakar balik lah. Okay, jom kita tengok cara nak buat sos untuk bakar balik ayam Baker Cottage ni. Okay, ni ayam yang saya dah potong kecil. Kemudian masukkan halia dan juga bawang putih. Yang ni saya dah tumbuk halus. Dia masukkan sos tiram. Masukkan ikut sesuai pada ayam yang kita nak bakar ni. Kemudian masukkan kicap manis. Cik madu. Dan juga sedikit minyak masak. Okay. Tergaulkan mudah je. Yang ni saya nak bakar semula. Jadi saya nak ada kuah-kuah dia dan juga rasa dia. Tergaulkan sebati. Dan kita perap sekejap. Kemudian kita dah boleh bakar. Ini saya bakar guna air fryer. Okay dah. Simple saja. Siap perapan kita. Yang ni saya nak bakar dalam air fryer. Jadi saya pindahkan dalam bekas yang lebih kecil lah. Kita bakar tak lama sebab ayam ni dah masak kan. Kita akan gunakan suhu 200. Mungkin dalam 15 minit. Macam tu. Kita cuba dulu tengok macam mana hasil dia. Okay. Ni kita tuangkan sikit kuah dia. Okay. So kita akan bakar yang ni dulu. Jom. Okay, ni hasil dia lepas 15 minit dalam air fryer. Okay, ayam panggang ni tadi yang kita dah modify ni kita akan makan dengan nasi butter. Jom kita buat nasi butter pula. Nasi butter ayam panggang Baker Cottage.